modus operandi untuk menjatuhkan Islam yang disebut sebagai konspirasi. Jadi Yahudi, dia tahu dia minoriti. Yahudi waktu tu lebih kurang 4,400. Bani Quraizah, Bani Sulaim, Bani Nadir, antara bani-bani bangsa utama Yahudi di Madinah. Lebih kurang hanya 4,000. Umat Islam makin bertambah. Bila berlakunya perang, mereka tahu mereka akan kalah jika lawan one by one. Sebab mereka belajar dari sejarah. Perang Badar, kita sikit 313. Perang Uhud, kita sikit 700. Lawan dengan 3,000 lebih. For every single war, Islam sikit dari segi kuantiti. Tapi semua every single war kita menang. Dari situ Barat, dari situ musuh, dari situ Rom, Parsi ke apa belajar, oh Islam ni, mereka ni takkan kalah dengan senjata perang. Jadi mereka akan kalah dengan senjata dari dalam, gangguan dari dalam. So nak tak nak kita tak boleh serang Islam direct. Sebab tu Iran sukar untuk dikalahkan. Sebab Islam ni dia ada kekuatan dalaman yang tidak ada pada negara dan kuasa yang lain. Dari situlah kenapa Islam diganggu berlakunya perang, kerana musuh dah belajar dari sejarah bahawa Islam jika dibiarkan terlalu lama, dia akan kembalikan zaman kegemilangan Islam dulu, dunia akan dipegang oleh Islam. Jadi mereka tak nak benda ni. So nak buat macam mana? Perlu datang pakatan, perlu datang gabungan, perlu datang idea, kita perlu berunding secara dalam dan diam, perlu datang modus operandi untuk menjatuhkan Islam yang disebut sebagai konspirasi. Perlu datang pakatan sulit ni, bagaimana untuk menjatuhkan Islam dari dalam, kerana Islam kalau kita lawan one by one, direct one by one takkan jatuh. Jadi nak buat macam mana? Okey, cari pengkhianatan. Okey, bagi rasuah. Fitnah apa lagi? Timbulkan naratif kata Palestin tu tanah Yahudi. Apa lagi? Timbulkan Iran itu senjata nuklear. Timbul lagi fitnah. Iraq ada buat peluru berpandu. Afghanistan ada Taliban. Ni diciptakan, dilempar dan dilontar supaya dunia percaya. Sebab apa? Itu je cara dan senjata untuk dunia percaya Islam ni memang ganas. Islam ni teroris. Islam ni ekstremis. IS tu ya. ISIS, Daesh, itu semua tu mainan. So depa lontarkan supaya dunia percaya